Okey, kalau untuk operasi darab pecahan, contoh soalan 1/7/15 darab 2 3/11. So, apa boleh kita buat? Kita kembangkan dulu. So, 15 darab 1, 15 tambah 7, 22/15. Okey, darab 11 darab 2, 22 tambah 3, 25/11. So, di sini, sebelum kita darabkan, kita tengok. Okey, 11 dengan 22 ada kaitan. So, 11 darab 2 adalah 22. Okey. Bagaimana pula 5 dengan 25? Kedua-duanya boleh dibahagi 5. So, 25 bagi 5, 5, 15 bagi 5, tinggal 3. Dan akhir sekali yang tinggal, atas darab atas, 2 darab 5, 10. Bawah, 3 darab 1, 3. Okey, lepas tu, kita boleh tukarkan kepada 3 1/3. So, kalau faham kaedah ni, kau faham, jangan lupa follow untuk video teknik matematik seterusnya. Jumpa lagi untuk video akan datang.